everyone, Assalamualaikum. Welcome back to K channel. My name is K. I buat random vlog tau. And hari ni kita punya vlog adalah hari pernikahan dan persandingan kita punya sahabat. So korang stay tune sampai habis, okay? Macam Abil dah. Okay, Abil, selamat pengantin baru. Jauh kita orang datang tu sejam. Awal ni 9.30 ya. Belum waktunya lagi. Betul. Sekarang baru nak sampul hadiah. Hadiah dah lama sampai. Hari ni majlis ni baru saat nikah ni baru nak pergi sampul. Nak angkat baru sah. Kau struggle. Tolonglah. Ni makan. Dia boleh tahan pula. Tengoklah Bil, kawan kau ni barulah hari ni nak barulah hari ni nak hadiahnya. Selamat bersanding. Benda ni je dah ni ada. Okay, aku rasa dah boleh kot. Okay, kita buat dulu. Okay, jom tampal. Struggle is real. Struggle tu. Dah susah. Kereta pula bawa. Bukan nak cakap apa lah. Kita sampai Malaysia. Nombor 1 kereta buatan Malaysia. Nombor 1 Ya. Nampak sangat profesional. Kita tengoklah berapa minit nak pasang benda ni je. Kita kejap macam ni. Ini masukkan dalam ketiak dia. Okay, tutup ketiak. Lepas tu boleh lipat. Okay, kita balikkan. Balikkan je. Kenapa kau terbalikkan macam gini? Orang pusinglah badan ni kat bawah tadi. Tak apalah. Kita faham tu. Hidup ini umpama mimpi. Ni kak, ni sikit cantik-cantik. Macam busy sangat kat sampai nak setengah ni. Nak sampai kat rumah. Lari. Boleh pula ada terlipat macam gitu. Polis ya. Tak apalah. Tengok betapa struggle-nya kita orang. Tapi kau kena appreciate kita orang. Sumpah berdekat. Nak satu lagi satu. Ni kalau tak sorry tau. Sebab keadaan tidak mengizinkan. Tapi biasa ya, aku rasa barang rumah dia memang dah lengkap lah ni. Buat benda ni pun mengas ya. Pusing gini rotek. Macam gini pun mengas macam mana. So, sambung potong seletip.
sangat peniti. So boleh pilih lah nak peniti yang mana. Aduh yai, maafkan kami. Maafkan kami. Ya Allah, nak marah tapi ada apa. Adalah sebulan aku rasa hadiahnya dah sampai. Aku dah cakap dengan budak sebelah ni dah lama dah. Bagi siap-siap, nanti aku boleh pasang. Baru semalam dia cari, kau tahu, baru semalam. Itulah kita Disney Woman. YB kan? YB. Rumah dekat pun susah nak jumpa. Ya weh, rumah dia belakang rumah aku je pun. Okay, sambung. Tak tahu macam mana aku nak hold benda Allah ni. But macam inilah kejadian dia. Oh dia dah ni. Dengan alamat aku tak ada delete dia. Tak buat. Tak remove alamat tu, tak apalah. Tak tahulah nanti hadiah birthday pun dia boleh bagi kan. So finally tinggal lagi satu ni je. Satu session. Mudah terpilih. Kita bekerja semua. Lama seksi. Tak apalah, dia buat tak nampak je lah. Masih isi dah pula. Ada tiburan dia. Nampak tak? Buat lagi 17 minit. Seksi dah pula. Boleh ya? Boleh. Tak apa, akhir pun dia plastik. Nanti kita kena sorok lagi tempat ni. Masukkan plastik DIY. Baik ke? Tak tahu lah. Asal bila ni macam bangang ni? Tak je macam tadi. Tu ada tu ke sini. And finally kita pun dah siap bungkus. Mana? Situ. Betapa gigihnya kita orang. Pasal kita ada dalam ni sekarang dah nak pukul 1. Tadi kau apa? Tadi pukul 12 kot. 12. Sekarang dah nak pukul 1. Bahasa Arabik. 12:51. So kita duduk dalam kereta.
semua dah settle. So kepada Abil, semoga perkahwinan kekal hingga ke jannah. Okay, korang nak tengok apa lagi next kita punya vlog, jangan lupa subscribe, like dan komen. Bye bye.